Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan Kertas Percubaan Negeri Sembilan 2024 bagi Kertas 2. Jadi, mari kita lihat soalan 1, morfologi. Jadi, dalam peperiksaan Kertas 2, kamu akan temui soalan pertama, morfologi. Apakah itu morfologi? Jadi, morfologi sebenarnya adalah tentang perkataan, words. Okay, word. Ya, bukan ayat, bukan sentence, tapi word. Okay, kemudian anda dikehendaki bina ayat berdasarkan perkataan yang anda pilih. Okay, later you have to make sentences. Okay, jadi kita baca soalan yang diberikan terlebih dahulu ya. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti. So read the passage carefully. Berdasarkan perkataan yang bergaris, so some of the words they underline, so you have to pay attention to the words that they underline. Okay, dan untuk menambahkan satu imbuhan awalan. So, you have to add imbuhan awalan. Okay, contohnya macam ber, pe, pen, penge, okay, meng. Itu ialah imbuhan awalan. Okay, kemudian bina satu ayat anda sendiri. So, you have to make your own sentences based on the word that you have chosen. Okay, daripada setiap perkataan yang berimbuhan awalan tersebut, means you have to add the imbuhan awalan, then only you make sentences. Okay, untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Okay, to show that you understood the meaning and the usage of the word. Anda tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. So you cannot use that word as peribahasa, as a proverb or idiom, okay, atau kata nama khas, and also as a proper noun. Okay, jadi mari kita lihat petikan yang diberikan. Kasih sayang daripada guru, so the love from a teacher, dapat mengeluarkan seseorang daripada stres, can release someone from stress, dan tanggapan negatif and also negative impression terhadap diri sendiri, towards themselves. Ada murid yang memperoleh markah yang rendah, so some students, they obtain very low marks, menganggap dirinya kandas. Kandas means failure. They feel themselves as a failure. Okay? Namun, kasih sayang, however, love dan tunjuk ajar guru means the teacher's teachings, dapat menyuntik semangat murid, so able to inject the passion, the spirit for the student, okay, untuk terus mencuba, to continue trying, okay, to continue trying hard, yeah. Perhatian dan tumpuan, perhatian means attention. Tumpuan is focus, okay, yang diperoleh, that they get from the teacher, the attention that they get from the teacher, pastinya membawa kesan positif kepada mereka. So, will bring positive impact to them. Di samping itu, besides that, murid wajar diberikan panduan, so students should be given guidance, okay, a guide untuk melihat perkembangan kejayaan dari semasa ke semasa, to see the progress of their success from time to time. Model kawalan kualiti pembelajaran yang sesuai, so a suitable learning quality control model, okay, should be used by the student untuk mengukur perkembangannya, okay, to measure his or her progress. Instrumen ini boleh disesuaikan dengan trend penaksiran semasa. So this instrument can be adjusted according to the latest trend. Okay, jadi sekarang kita lihat perkataan yang bergaris. Okay, cikgu highlight dulu ya. Yang pertama ialah dapat. Okay. Yang kedua ialah rendah. Okay, dapat is get, rendah is low. Okay. Ajar is teach. Kesan is the effect or the impact. Okay. Yang kelima ialah quality. Quality. Quality is quality. Okay, mutu. Ya. Okay, jadi di sini kita cuba fikirkan apakah perkataan, apakah imbuhan awalan yang sesuai dengan perkataan yang kita pilih ni. Okey, jadi yang pertama ialah dapat. Jadi kita boleh guna mendapat, kan? Mendapat ataupun pendapat. Okey, mendapat is get or obtain. Pendapat means opinion. Okey, opinion. Ataupun terdapat. Terdapat beberapa contoh. So there are a few example. Terdapat. Okey. Jadi nanti kita akan pilih salah satu untuk bina ayat. Okay, yang kedua ialah rendah. Okay, rendah di sini kita boleh guna terendah, the lowest.
Okey, terendah ataupun serendah, as low as. Okey? Ataupun merendah. Merendah biasanya kita guna untuk merendah diri, ya. Merendah diri, okey, to be humble. Okey, to be humble. Okey, merendah, ya, macam tu, ya. Okey, nanti kita akan pilih salah satu untuk bina ayat. Okey, ajar. Ajar is teach. Okey, jadi kita boleh guna pengajar. Okey, pengajar. Pengajar ni macam teacher. Okey, orang yang mengajar ialah pengajar. Ataupun mengajar. Teaching, mengajar. Okey, jadi imbuhan awalannya ialah meng. Okey. Okey, kemudian kita ada kesan. Kesan kita boleh guna berkesan. Berkesan, okey, maksudnya efektif. Okey, cara itu sangat berkesan untuk menangani masalah itu. Okey, jadi berkesan is effective. Ya, ataupun pengesan. A detector, to detect something, alat pengesan. Okey. Okey, quality pula kita guna berkualiti. Berkualiti maksudnya bermutu, bermutu tinggi, berkualiti tinggi. Okey. Okey, jadi sekarang kita perlu bina ayat bagi setiap perkataan yang kita pilih ini. Kita lihat contoh jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Okey, perkataan bergaris yang pertama ialah dapat. Okey, dapat is get. Okey, semua calon SPM haruslah berusaha dengan bersungguh-sungguh agar mendapat. Jadi, imbuhan awalan di sini ialah mendapat. Okey, mendapat is get or obtain. Okey, obtain. Keputusan yang cemerlang. Okey, keputusan is results. Okey, cemerlang is excellent results. Ya, excellent results. Okey, jadi semua calon SPM, all SPM candidates should study hard or work hard agar so that they can obtain results. Good, excellent ataupun excellent results dalam peperiksaan SPM nanti. So, in their SPM exam. Okay, yang kedua, rendah. Rendah maksudnya low. Jadi, imbuhan awalan yang sesuai ialah terendah. Okey, terendah ialah lowest. Lowest. Jadi, di sini kita guna objek, kita guna subjek, suhu. Jadi, suhu is temperature. So, temperature is the lowest. Okey, temperature is the lowest. Okay, suhu di kawasan pergunungan ini. So, the hill area, the temperature at the hill area adalah yang terendah, means is the lowest at night. Pada waktu malam is at night. Okay? Ajar, ajar means teach. Jadi, imbuhan awalan yang sesuai ialah pengajar, maksudnya teacher. Okay, teacher. Okay, semua pengajar perlu mengikuti kursus peningkatan kemahiran pada setiap tahun. Okay, jadi di sini semua pengajar, all teachers should attend kursus. Kursus ialah course. Okay, course. Ya, to boost their skills. To boost their skills. Okay, boost or increase. Okay, kemahiran ialah skills pada setiap tahun. Every year. Every year. Okay? Okey, kesan ialah impact ataupun effect. Okey, jadi di sini imbuhan yang sesuai ialah berkesan. Berkesan maksudnya efektif. Okey, jadi subjek di sini kita guna ubat. Okey, ubat, medicine. Jadi medicine. Okey, medicine, ubat yang diberikan oleh doktor itu terbukti berkesan dalam merawat penyakit tersebut. Merawat pesakit is treat the disease. Okay, treat the disease. Jadi, ubat yang diberikan oleh doktor, so the ubat that is prescribed by the doctor is proven effective to treat the disease. Okay, to treat the disease. Okay, quality. Pendidikan yang berkualiti. Jadi, imbuhan awalan di sini ialah Okay, berkualiti ialah bermutu tinggi. Okay, pendidikan yang berkualiti ialah asas kepada kejayaan setiap pelajar. Okey, jadi pendidikan di sini ialah education. So, a quality education is the basic, okay, to the success of every student. Ya, jadi asas ialah basic, okay, kejayaan ialah success. Okay, for every student. Selepas kita sudah selesai tulis semua ayat, kita perlulah semak semula, baca semula ayat-ayat yang ditulis. Lepas tu pastikan tiada kesalahan dari segi ejaan,
tanda baca dan juga bahasa. Selepas itu, barulah kita sambung dengan soalan kedua iaitu sintaksis. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan kedua, sintaksis akan datang tidak lama lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!